Assalamualaikum. Jumpa lagi Dr. Lek. Sembang biasa, ilmu luar biasa. Hari ni aku nak cerita pasal topik buat je dulu. Kita selalu tunggu masa yang sesuai. Tunggu ada duit cukup, ilmu cukup, yakin cukup. Tapi masalahnya, masa sesuai tu tak tahu bila datang. Kalau kita tak mula tau. Aku pernah tunda buat benda yang aku suka dulu. Bertahun jugalah sebab takut tak jadi. Tapi bila aku mula, walaupun takut, walaupun serba tak cukup, walaupun tak cukup pandai, baru aku faham. Bila kita mula, baru kita belajar. Bila kita mula, baru kita nampak jalan. Nak pandai, kena mula bodoh dulu. Itu normal, itu proses. Jangan tunggu perfect. Mulakan dengan apa yang ada. Kau tak perlukan segalanya tau untuk mula. Tapi kau perlu mula untuk dapatkan segalanya. Hari ni, ambil langkah pertama, buat je dulu. Zas.